Hai, Assalamualaikum. Kalau saya cakap ada sebuah model SUV segmen B 7 tempat duduk dengan enjin 2 liter turbo disertakan dengan pacuan all-wheel drive dan rim sebesar 20 inci. Seat depan pun dilengkapi dengan function massage dan yang paling menarik, harga di bawah RM200,000. Kau rasa kereta tersebut boleh datang daripada model mana? Yes, ini dia model Chery Tiggo 9 yang baru-baru ni ia dirancakan sekitar bulan Jun 2026. Chery Tiggo 9 ini merupakan model flagship Chery dan boleh dikatakan antara model yang paling lengkap dalam kelasnya dari segi teknologi, keselesaan dan juga safety features. Untuk model ini sekali lagi saya berada di Chery 4S Perlis, yang mana saya juga ada sertakan kontak di bahagian description kat bawah. Sebelum ni kita dah pernah share pasal model Tiggo 8 PHEV dan juga Tiggo 8 1.6 Turbo. So kali ni jom kita tengok apa pula yang Chery Tiggo 9 ni boleh tawarkan kepada korang yang mencari SUV 7-seater untuk kegunaan keluarga yang premium, mewah tapi tak koyak poket. So pada korang yang baru menemui channel ni, jangan lupa untuk subscribe kepada channel ni supaya korang tak terlepas lagi video-video yang saya akan share lagi pada masa akan datang. First thing first, apa yang kita boleh nampak daripada model Chery Tiggo 9 ni, dia memang nampak besar dan premium. Terutamanya di bahagian grill depan ni lah, dengan design 3D diamond pattern yang memang agak besar dan memberikan rupa yang prominent. Ditambah pula warna yang kita ada ni, warna matte grey. Warna ni memang bagi saya sangat cantik dan menampakkan segala garis badan yang ada pada kereta ni. Dan warna ni pun biasanya dia terdapat pada model-model premium sporty ataupun supercar macam BMW M series ataupun Mercedes AMG series. Tapi untuk family car macam ni kita memang jarang nampak dan jarang dapat, tapi ni yang kita ada. So saya memang suka colour ni. Dan dari segi headlamp dia pula, dia memang menggunakan design yang tirus dan tajam, lebih kurang dengan Tiggo 8 PHEV, di mana dia disertakan dengan teknologi fully LED berserta dengan DRL pun LED juga. Dan dengan design dia yang agak memanjang dan besar, dipadankan pula dengan grill yang besar tadi ni, dia memang bagi Chery Tiggo 9 ni satu rupa yang eksklusif dan nampak lebih continental like lah compare to Chinese punya look. Di bahagian bumper pun kita ada design-design bumper ataupun garnish yang menampakkan model ni lebih sporty dengan garisan-garisan yang berwarna hitam, trimming yang berwarna hitam berserta dengan kamera kat bahagian depan ni dan juga radar sensor. Ke bahagian side profile model ni, kat sini memang kita nampak lah kereta ni memang kereta yang besar. So walaupun sebelum ni Chery dah ada model-model Chery Tiggo 8, Tiggo 8 1.6 Turbo, Tiggo 8 2.0 Turbo dan juga Tiggo 8 PHEV, tapi untuk model Chery Tiggo 9 ni dia lebih besar daripada segala segi dimension daripada siri Tiggo 8 tu, dengan panjang keseluruhan 4810mm dan juga lebar dia 1925mm, wheelbase dia pula 2800mm. So model ni dia memberikan keselesaan dan juga space yang baik di bahagian dalam. Sekejap lagi kita tengok. Tapi di bahagian luar ni dia dilengkapi dengan sport rim bersaiz 20 inci dengan design multi spoke dan juga side mirror yang lengkap dengan kamera untuk kegunaan 540 degree kamera sistem dia. Dan daripada depan sampai belakang kita dapat tengok satu garisan badan yang sangat menaikkan seri dan juga design elemen pada model ni. Handle dia pula menggunakan sistem flush door handle, tapi sekarang ni saya tengah unlock semua pintu, so sebab tu dia terkeluar. Bagi saya personally, bahagian belakang ni dia nampak lagi simple lah compare dengan bahagian depan, tapi cukup moden, cukup mewah dengan kehadiran design lampu full width LED kat bahagian belakang ni. Kat bahagian atas pun kita ada spoiler lengkap dengan third brake light. Dekat bahagian bumper terdapatnya fog light dan juga dual rear exhaust tip yang kita boleh tengok kat bahagian bawah ni. Dan dekat tailgate ni pun simple ya, dia just ada satu tulisan Chery, badge Tiggo 9 dan juga badge all-wheel drive dekat belakang ni, dengan satu windscreen wiper yang agak kecil tapi memadai lah untuk rear view waktu hujan. Tailgate dia juga dilengkapi dengan function electrical powered boot. So bila kita dah buka tailgate dia ni, kita ada ruang sebesar 143 liter bila ke-7 seat digunakan. Tapi kebiasaannya kita just guna 5 seat je kan. So bila kita turunkan seat baris belakang ni, ruang keseluruhan dia boleh membesar sehingga 448 liter. Dan kalau kita turunkan juga seat second row tu, ruang keseluruhan dia kita akan dapat sekitar 2065 liter. Memang banyak, nak bawa barang-barang apa pun boleh, nak pindah rumah pun muat je ni.
Dan kat bahagian tailgate ni juga, selain kita ada lampu, kita juga ada hook untuk kita nak sangkutkan apa-apa barang yang kecil-kecil. Dekat bahagian underfloor boot storage ni, kita tak ada ruang tambahan sebab dia ada barang-barang lain dalam kereta ni. Tapi yang bestnya dekat bahagian bawah bumper ni, kita ada full size tyre spare. Sesuatu yang sangat jarang untuk kita dapat pada kereta-kereta baru zaman sekarang ni. Kita buka bahagian engine bay dia ni, nampak clean je, kemas je dengan dia punya cover dan juga hydraulic bar kat sini kan. Yang ni satu lagi lah ciri premium pada sesebuah kereta. Dan untuk model ni, dia menggunakan enjin 2 liter TGDI yang menghasilkan 256 PS dan 390 Nm torque, dipadankan dengan transmisi 7-speed dual clutch transmission dengan drivetrain all-wheel drive. So untuk SUV segmen D 7-seater yang sebesar ni, power output dia agak baik lah, dan memang kita takkan terasa lag ataupun underpower pun kereta ni. Dari segi official fuel consumption, Chery claim dia boleh pergi sejauh 8.3 liter untuk 100 km. Angka yang agak baik untuk SUV besar macam ni. Tapi dari segi real world driving dia, dah tentulah dia akan bergantung pada cara pemanduan setiap orang dan juga condition pemanduan kita tu. Dari segi safety features pula, memang antara the biggest selling point untuk model ni. Antara ciri keselamatan standard yang ada untuk model Chery 309 ni termasuklah 10 SRS airbags, front area parking sensor, 540 degree HD panoramic camera, body anti-theft alarm, child safety lock, hill start assist control, hill descent assist control, emergency brake assist dan beberapa lagi ciri-ciri lain. Dan model ni juga dilengkapi dengan function ADAS, Advanced Driving Assistance System level 2.5, di mana antara features yang terdapat ialah Intelligent High Beam Control Headlamp, Front Collision Warning, Front Departure Warning, Lane Change Assist, Lane Keeping Assist, Blind Spot Detection, Intelligent Avoidance System dan beberapa lagi function-function lain yang menjadikan model ni memang sangat berbaloi untuk dimiliki dari segi safety features dia. Okey, jom kita tengok bahagian interior pula untuk model Chery 309. Secara keseluruhannya, design dia memang clean dan nampak premium. Dia punya layout untuk dashboard ni, dia simple tapi elegan, dan secara keseluruhannya material yang digunakan pun memang nampak material yang berkualiti. Dan kalau korang perasan, waktu saya masuk tadi, seat dia ni bergerak sendiri. So yang tu ialah dia punya welcoming seat lah. Bila kita buka pintu, seat tu dia akan ke belakang sikit untuk memudahkan pemandu untuk masuk ke dalam kereta. Dan bila kita dah masuk dalam kereta, kita dah tutup pintu, seat tu dia akan automatic adjust ke depan balik kepada position asal dia. Dekat bahagian pintu ni, dia punya design dia adalah ala-ala Mercedes sikit-sikit. Dan dekat bahagian depan pemandu pula, di sebalik multifunctional steering ni, kita ada skrin bersaiz 10.25 inci yang memaparkan segala meter cluster information, dan kita juga boleh tukar dia punya layout. Untuk pemandu juga, kereta ni dilengkapi dengan HUD head-up display. Yang ni memang sangat membantu lah waktu kita drive. Cuma dekat steering ni walaupun dia fully leather, tapi saya agak kurang berkenan sikit lah penggunaan haptic touch dekat bahagian button-button dia ni. Tapi penggunaan button pada steering ni lebih better lah daripada semua benda yang perlu disetupkan dalam skrin ni. Walaupun skrin ni besar, dia bersaiz 15.6 inci, lengkap dengan wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Tapi untuk function driving, saya memang lebih prefer ada physical button lah, even though dia memang jenis yang haptic. Dan yang bagusnya model ni, sebenarnya dekat bahagian driver ni, dia ada function button untuk kita nak adjust lampu secara physical button. Untuk aircon pula, walaupun dia adalah directly lah daripada skrin ni kan kalau kita nak control, tapi dia ada shortcut yang mana dia memang sentiasa ada kat bahagian bawah skrin ni. So dia ada dual zone climate control dan kita boleh adjust daripada bawah skrin ni je. So yang tu agak memudahkan lah. Di bahagian dashboard dia juga dilengkapi dengan 64 color ambient lighting system. So kita boleh pilih lah apa-apa color yang kita nak Bahagian center console dia ni, kita ada satu wireless charging 50 watt. So memang besar dia punya power dia ni. Dan dia juga dilengkapi dengan cooling system. Yang tu memang sangat penting kalau kita nak guna wireless charging. Dekat sini juga kita ada dua cup holder dan kita ada selection untuk driving mode. Macam biasalah, kita ada eco, normal dan juga sport mode. Di samping tu kita ada juga mode-mode lain macam mud, snow, sand dan juga off-road mode yang kita jarang guna lah. Tapi secara keseluruhannya dia ada 7 driving mode. Center console armrest kita boleh buka secara split folding dan terdapat function cooling kat bahagian dalam ni. So kalau kita nak letak air ke apa, kita bolehlah kekalkan dia sejuk.
Kat bahagian bawah ni pun kita ada sikit lagi kompartmen berserta dengan 2 USB port dan juga satu 12V power outlet. Dari segi speaker, kereta ni dilengkapi dengan 14 Sony premium speaker. Dan untuk seat dia pula, yang ni paling special lah. Untuk kedua-dua front seat ni, bahagian driver dilengkapi dengan 10-way adjustable power seat. Dan kat bahagian penumpang pula dilengkapi dengan 6-way adjustable power seat. Tapi yang saya cakap special tu, dia juga dilengkapi dengan function massage, heated dan ventilated seat untuk kedua-dua kerusi kat bahagian depan ni. Dan material untuk seat semuanya menggunakan Fox leather. Yang ni memang selesa dan kalau tanya saya memang suka lah. Kalau yang Tiggo 8 dan Tiggo 8 PHEV yang saya pernah review sebelum ni pun saya memang suka dia punya seat. Yang ni saya lagi suka. Dia memang rasa selesa betul. Dia rasa padding dia pun tebal. So bila kita nak drive dalam jarak jauh dalam jangka masa yang lama pun, saya rasalah kereta ni dia memang ditune untuk lebih comfort. Kita tengok bahagian second row pula. Second row ni maybe lah bahagian yang paling penting untuk sebuah family SUV. So kalau dekat depan tadi dia dah dilengkapi dengan seat yang boleh massage lah dan ventilated seat. Dekat bahagian belakang ni pula, apa yang special? Okay, sebelum kita cerita tentang seat dan space, saya nak cerita tentang function yang jarang ada pada kereta dalam harga yang macam ni lah. First thing first, kat depan tadi kan kita dah ada dual zone climate control. Kat belakang ni ada satu lagi zone climate control yang kita boleh adjust aircon untuk kegunaan passenger belakang. Kalau yang tu tak cukup special lagi, dekat bahagian B pillar ni pun ada individual aircon vent untuk setiap penumpang kiri dan kanan. Dari segi practicality, ada seat back pocket dekat dua-dua bahagian seat belah depan ni untuk kegunaan penumpang belakang. Dan juga ada center armrest lengkap dengan 2 cup holder. Dan kat bahagian center aircon tadi ada juga 2 lagi USB port. Dan yang melengkapkan ciri-ciri family car yang premium dan selesa, kita juga ada panoramic sunroof. Dan juga manual sunshade dekat bahagian kedua-dua tingkap kereta ni. Okay, bila kita nak pergi ke seat third row, satu kelemahan dia yang saya nampak ialah untuk kita nak turunkan seat second row tu, dia berada dekat sebelah kanan, dekat sebelah driver, bukan dekat sebelah curbside, sebelah penumpang. So yang tu mungkin akan ada sikit isu lah dari segi faktor keselamatan kanak-kanak lah terutamanya. Tapi bagi saya bukanlah satu masalah yang besar pun. Sebab kat bahagian driver kan sentiasa ada orang, sentiasa ada driver untuk pantau. Bila kita dah masuk dekat bahagian third row ni, apakah ruang yang saya ada sekarang ni? Okay, ruang dia memang agak sempit, memang agak limited. So ni typical lah untuk SUV 3 row seat. Cumanya seat dekat second row ni pun kita boleh adjust lagi ke depan dari segi position dan juga sudut sandar dia. Dan seat third row ni pun kita boleh sandarkan dia lagi, kita boleh adjust lagi. Cuma satu lagi kekurangan third row ni pula ialah dekat depan tadi, dekat second row kita ada 2 ISOFIX point. Dekat bahagian third row ni dia tak ada ISOFIX point. Cuma yang bagusnya dekat bahagian third row ni pun ada individual aircon vent. So yang ni memang sangat comfort untuk perjalanan jarak jauh lah terutamanya. So lepas kita dah tengok secara keseluruhan Chery Tiggo 9 ni, apakah pendapat saya tentang model ni? Kalau kita mahukan sebuah SUV 7-seater yang banyak ciri premium, sebab itulah throughout video ni pun saya asyik sebut je perkataan premium. Sebab kereta ni dia memang menawarkan segala macam teknologi yang premium, safety features yang premium. Cuma harga dia je kurang premium. Dia berharga RM166,800 dan dengan harga tersebut dia dah siap dengan extended warranty 7 tahun berserta dengan 10 tahun warranty untuk enjin ataupun 1 juta kilometer. Ditambah pula 5 tahun free service. Pada harga tersebut memang model ni susah kita nak abaikan. Tapi pesaing-pesaing lain macam Mazda CX-8, Hyundai Santa Fe dan juga yang terbaru Volkswagen Tayron pun bukanlah pilihan yang tak tepat. Cuma yang bila kita nilai semua sekali dari segi apa yang ditawarkan, features dia lebih kurang sama je, tapi harga kesemua model ni ialah jauh lebih mahal lah compare dengan apa yang Chery Tiggo 9 ni bagi kepada kita. So pada korang yang berminat dengan model Chery Tiggo 9 ni, macam yang saya beritahu kat awal video tadi, boleh datang dekat sini Chery 4S Place, contact pun ada kat bahagian description. Kalau nak saya ada sekalipun bagi tahu je, InsyaAllah saya boleh datang sekali, follow sekali. Dan kalau video ni membantu korang untuk sedikit sebanyak mengetahui ataupun mempelajari lah sesuatu kan tentang model terbaru yang Chery tawarkan, model flagship iaitu Chery Tiggo 9, bantu saya untuk subscribe dan like pada video ni. Okay, Assalamualaikum, semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye.